ilmu berkenaan dengan Allah SWT adalah ilmu yang paling tinggi. Yang pertama, bila kita mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kemuncak ilmu. Ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kemuncak ilmu. Kita tak nafikan. Kita nak mengenal Allah ni adalah kemuncak ilmu. Maksudnya tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang berkait dengan Tuhan kita. Allah SWT adalah zat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling berkuasa, yang paling penting dalam hidup kita. Jadi Allah SWT, ilmu berkenaan dengan Allah SWT adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi dalam kita nak mengenal Allah SWT ni ada macam-macam cara. Ada orang dia kata nak mengenal Allah SWT ni, kita kena tahu bahasa yang Allah SWT guna untuk mengajarkan kita tentang dirinya sendiri tu. Dalam Al-Quran, bahasa Arab tu, adakah bahasa Arab tu bahasa Arab kiasan ataupun bahasa Arab literal?